Okey, untuk minyak gear nak keluarkan kena ikut skru ni ya. Ni bawah. Korang tengok yang bawah ni yang ada copper washer, nampak? Dia ada copper, ada washer warna kuning tu. Macam gold sikit kan. Ni tempat drain minyak gearbox lah. Untuk isi macam biasalah kat atas. Ni. Ni dia punya ni lah. Tempat isi lah. Dia ada dia punya stick ni, dip stick. Okey. Nak buang ikut sini. Dia pakai 150 ml 150 ml SAE 90, 80-90 pun boleh, tak masalah. Okey, dah. Agak panjang tu dah. Okey, minyak masih jernih lagi. Macam baru. Ni maknanya gearboxnya masih elok lah. Okey, kita buka yang atas. Nak bagi dia keluar lebih laju lah. Okey, off. 3 okey. Okey, minyak kita pakai yang ni lah. 150 ml lah, ngam-ngam.